Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Mufti Wilayah Persekutuan. Aku ni dan kawan-kawan aku ni, kami ni jahil, tak berapa nak tahu bab agama. Kami ni kurang ilmu pengetahuan. Kami masih belajar. Kami nak tanya satu soalan ya. Sebelum ni Tuan Mufti buat keluar macam-macam kenyataan. Bila kata kat Kelantan kibarkan bendera Israel, memang salah. Tuan Mufti buat keluar satu kenyataan yang mengkritik pihak-pihak tertentu yang kibarkan bendera Israel tu. Saya bersetuju pandangan Tuan Mufti. Lepas tu, bila Donald Trump nak main Malaysia, Tuan Mufti kata apa? Ini adalah maqasid syariah. Saya pun tak faham tentang apa tu, jadi tak apalah. Yang tu saya tak mau tanya soalan tu. Saya nak tanya Tuan Mufti satu soalan ya. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia, baru-baru ni yang ada orang heboh kecoh tentang dia bersalaman dan ada sikit bersentuh pipi dengan isteri Presiden ke Perdana Menteri Filipina. Jadi saya nak tanya, kami ni orang yang tak apa nak pandai, nak tanya kepada Tuan Mufti Wilayah Persekutuan, apakah hukum dia? Pasal Tuan Mufti ni senyap lah. Tuan Mufti Wilayah Persekutuan tak boleh apa pun. Senyap, diam lah. Tang bila kena dekat pihak tertentu yang bukan menyokong kerajaan, laju saja hang jawab. Mai bila kena kepada Perdana Menteri, Ketua Kerajaan, hang diam membisu. Weh, janganlah tunggang agama Tuan Mufti. Jangan tunjuk sangat. Yakin pada Allah. Allah Ta'ala yang paling berkuasa. Setiap pemimpin atas muka bumi ni akan mati. Tuan Mufti akan mati, saya akan mati. Jadi kami ni sebelum kami nak mati ke apa ke, kami tak mau tanggung dosa, kami nak tanya Tuan Mufti. Minta Tuan Mufti tolong ulah. Tuan Mufti Wilayah Persekutuan, tolong ulah. Tolong bagi satu pandangan. Kami ni rakyat tertunggu-tunggu Tuan Mufti punya. Harap Tuan Mufti jangan masuk dalam gua. Minta tolong Tuan Mufti bercakap. Tunjuk kata Tuan Mufti ni tak ada menyokong mana-mana pihak. Tuan Mufti berdiri atas yang ditugas kepada Tuan Mufti untuk menasihati pemimpin negara. Yang tu tugas orang mufti. Bukan saya nak kutuk, bukan saya nak kritik. Saya nak minta penjelasan daripada Tuan Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.